Macam mana nak sembahyang pakai kerusi? Sembahyang pakai kerusi kalau kita tak boleh sujud duduk di bawah. Nabi kata salli qa'ima, sembahyanglah mesti berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida. Kalau tak boleh berdiri, boleh sembahyang duduk. Duduk tu di mana? Di bawah. Duduk atas lantai, okey? Duduk atas lantai gaya mana yang terbaik? Kebanyakan ulama kata duduk seperti tahiyat awal, duduk iftirash. Faham? Lagu mana nak rokok? Rokoknya begini. Kalau tak boleh bangun. Okey. Sujudnya sujud macam biasa. Tetapi jika tak boleh duduk di bawah, sakit. Duduk di bawah sakit habis badan. Maka duduk atas kerusi dibolehkan. Lagu mana? Gini. Saya dah duduk atas kerusi nak tunjuk. Takbir macam biasa. Boleh berdiri? Tak boleh berdiri. Okey, bila tak boleh berdiri, duduk. Takbir dalam duduk. Allahu Akbar macam biasa. Okey. Habis baca surah, nak rokok. Boleh tak rokok macam biasa? Boleh. Wajib bangun. Berdiri, Allahu Akbar. Wajib. Tak boleh. Kalau rokok macam biasa, menyembam jatuh. Rokok atas kerusi. Rokok atas kerusi lagu mana? Gini. Allahu Akbar. Biarlah kepala ni setentang dengan di hadapan lutut. Allahu Akbar. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Biar rendah dari rukuk. Okey. Tangan ni jangan buat atas kursi gitu pula. Tangan pegang sini. Nampak? Pada sini tak ada benda, berbau jatuh. Nah. Allahu Akbar. Rabbi qilli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Okey, itu pun. Berdiri tak boleh. Rokok tak boleh. Sujud di bawah boleh. Wajib sujud di bawah. Bila sujud, keluar dari kursi, sujud di bawah. Bila naik rakaat yang kedua, duduk atas kursi balik. Kerana apa? Kerana apabila kita wajib semayang orang sehat, kena buat 13 rukun. Siapa yang tak mampu buat satu rukun, wajib buat 12 yang lain. Siapa yang tak mampu buat 2 rukun, wajib buat 11 yang lain. Biarlah semua jadi jumlahnya 13. Okey? Kita tak mampu buat 5 rukun, wajib buat 8 rukun. Kerana 8 campur 5 tetap 13. Faham?